Saya semalam pun pukul 10 malam lebih pun memfungsikan mesyuarat Jawatankuasa Bencana di peringkat negeri untuk mendapatkan maklum balas daripada setiap agensi jabatan, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan siap siaga. Ya, kita buat persediaan yang terbaik. Lagipun menghadapi monsun timur laut ini bukan satu perkara baru bagi Pahang, kerana ia adalah event ataupun boleh dikatakan setiap tahun sama ada besar atau kecil saja, jadi kita bersiap siaga. Alhamdulillah cuaca pada petang ni panas. Dan saya dimaklumkan keadaan air telah mula menurun dan telah pun ada PPS yang telah mula ditutup. Tetapi ada juga PPS yang baru dibuka. Ada yang keluar, ada yang masuk, tetapi secara total bilangan mangsa semakin berkurangan. Ya. Dan kita harap dan terus berdoa supaya trend ini akan berterusan kembali kepada normal dan semua masa banjir akan dapat balik ke rumah masing-masing. Saya juga bersyukur kerana sehingga hari ini tidak ada kemalangan jiwa walaupun masa banjir mencecah hampir 15,000 orang. Kita semua harap berdoa supaya ianya keadaan ini dapat dikekalkan dan dapat kembali kepada keadaan yang asal, insya-Allah.